Okay, I guess hari ni kita di Fancy Chargers Mashallah. Kita ada sebuah Vios Pari okay. So owner hari ni datang untuk upgrade dia punya speaker. So original punya speaker mostly 4 pintu macam ni. Jadi korang boleh nampak dan nilai sendiri. Ini setiap kereta baru mesti magnet kecil punya macam ni. Jadi dengar tak sedap lah. Okay. So dia tukar kepada Azuiz punya brand. So ini adalah dia punya yang dia bahagian depan orang panggil. Okay. So di belakang dia tengok magnet dia kau-kau besar punya. Okay. Power dia 100 watt bukan 1000 watt. Okay. So ni kita dah buat lah contoh. Kita akan letak ngam-ngamnya. So kalau kata ini pula di bahagian belakang, orang kata two-way lah. Ada di bahagian depan tu, tengah dia tu tweeter. Lagi bunyi dia lagi sedap dengar lah di bahagian belakang. Okay, sama. Watt dia pun tambah sikit lagi. Jadi 180. Okay. So ini speaker belum masuk lagi soundproof. Dan sedap lagi boleh masuk soundproof lah. Okay. So ini kita bagi tahu plug and play lah. So ramai juga tanya, bang benda ni kan kena buat wiring ke apa ke? Tak. Ini just plug and play saja, tak kacau warranty. Okay. Kita sebenarnya kat sana pun ada banyak lagi. Epsilon, JBL, apa semua pun ada. Alright. So korang yang ingin tukar speaker boleh hadir di Fancy Chargers Malaysia. Kita akan bagi harga special dan juga warranty yang terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay. Ngam. See you. Ciao.